So hari ni kita akan buka satu box yang aku order dalam online TikTok Shop Monster. So ni barang official. Tak silap ada barang satu set bundle pack mecha strike dengan figure, tak silap. Jom kita buka. First kita nampak figura Mecha Batu sekali dengan pack Mecha Strike. Buka bubble tadi. So sekali pack Mecha Strike ni AR. Ni aku dah ada dah, tapi sebenarnya aku nak dapatkan pack ni. Uish, banyak patutlah forward ni. Pack blast. Kad figura Mecha Batu. Cantik. So mesti ramai dah dapat sebab senang nak dapatkan. Beli je dekat online official Monster. So ni tak tepi. Pack blast Mecha Batu, pack yang dah lama release, ramai kolektor dah dapat. So nanti buat review video lain lah. Okay, ni adalah AR pack Mecha Strike, pack yang kelima. Maybe akan ada SR tak lama lagi. Risau je nak buka. Okay, masih baik. Buka dengan berhati-hati. So just tarik je seperti ni. Pertama kita ada Mecha Batu dengan kuncup. Mana pack nombor 2. Pack nombor 3 Mecha Neso, tak silap ingat nama. Ada lagi Mecha Batu Haso tu lagi. Pack nombor 4 gambar dia macam ni. Nombor 5 gambar Mecha Batu. Ini pack nombor 6. Pack nombor 7. Pack nombor 8 Barkakus. Pack nombor 9. So ni adalah AR. Last kali kita buka. So kita akan buka pack nombor 1 Mecha Strike. Kita kena simpan pack ni sebab pack dia salah ni. Sebab ada satu gambar. So kita akan buka macam ni.
Beyonce. Encik Aman dan Abah. Karo. Bablon. Mekamatu dan Kuncu. Lawanya. Wow. Pack nombor 2. So aku buka macam tadi lah. Wow, nak lakukan barang baru. So kena berhati-hati, kena tarik sikit plastik ni. Potong, jangan bagi kena dekat lah. Potong dengan berhati-hati, pastikan pisau ni tajam. Kena kemas. Ramai kolektor buat macam ni, tapi dengan cara lain. Ada yang potong atas beg, ada yang potong atas ni, ada yang potong topi. Sebab dia nak simpan plastik beg ni. Sebab satu beg ni kan ada satu gambar je, lain-lain gambar setiap beg. So dia agak susah sikit, jangan rosak ke dalam. Boleh dah macam ni. Lepas tu tarik sikit macam ni, buka dengan berhati-hati. Dadah. Nampak macam nampak kesan sangat. Kat depan ada kad damage counter macam ni. Kad sokongan Mecha Cucu. Robot pengawal penjara. Mecha Tank. Mass Chagix. Fanboy. Dan Wush. Lawa. Warna biru dia Max Mana. So aku tak baca efek dia. Korang boleh pause lah kalau nak baca efek. Kalau baca efek makin panjang video ni. Aku tak nak video ni panjang-panjang sebenarnya. Cantik kan? Nampak kemas lah finishing dia. Wow. So ini ada barcode lah. Ui, dekat kad ni dia ada barcode. Sebab akan datang ada official release mechanizer. So boleh masukkan kad dalam mechanizer. Okay, kita akan lanjut ke pack nombor 3. Pack nombor 3. Boleh dengar melekat lagi barang baru darat. Actually video ni masa ni tak ada pack Blessing Frost lagi. Rasa macam nak hunting, tapi tak tahulah ada lagi kita stok kat 7E. Dekat area rumah aku ni. So kita kena buka dengan kemas. So jangan bagi rosak lah, bengkok-bengkok kat. Tak boleh. Sebab kad dah cantik, tak boleh nak rosakkan kad. Betul tak? So jap ya, kemas memang complicated lah kolektor macam ni. Kalau nak buka, sebab pack dia tu ada satu gambar. Sayang nak buka gambar ni. Punya plastik pack. So inilah dia kad dia. Pack dia masih elok lagi, nampak sikit. Sebagai kolektor akan simpan pack ni walaupun dah buka, tapi buka dengan cara kemas. So ni kad dia dah keluarkan. Oh, terbalik. Kita ada Mecha Lens. Okay, korang boleh pause lah kalau nak baca efek.
Datuk Banda Andy dan Tuksa. Ninja merah. Tak tengok lagi. Tak apa. Masih ketinggalan jauh nak tengok series Mega Mata musim 4. Import True Arcada. Wow, menarik. So kat dia adalah Mecha Dino. Cantik juga design belakang dia. Kena dengan karakter dia. Mecha Dino, serangan pihak pertama bila lawan tidak berkesan. Wow, cantik kan? Oh ya, aku tak ada sleeve dah. Habis lah sleeve. Nanti sleeve album pun dah tak muat dah. So, 4 nombor 4. Dan ni ada gambar kat di belakang dalam ni. Sorry lah kalau macam melambatkan video ni sebabkan buka tag ni macam cara macam ni. Make sure kau kena tarik cut macam cut tu tak adalah kena. Sekejap ya, maka masa untuk buka benda ni sesaat saja. Asalkan dia tak nampak sangat koyak. Okay, sebentar. Tada. So korang boleh tengok kat ni. Ada kesan pun sikit lah. Boleh. So ni kat dia dah keluarkan. Ini adalah kad damage counter. Korang boleh buka benda ni sebenarnya. Sebagai kolektor kat bawah mesti tahu kan. Dan Flinzo, Rocket Fish, Rocket. Ok, nampaknya pack semua ada dalam otak lama. Mega Mato, Chef Mood, Mami Balut. Ok. Cantik lah kat dia. Macam cerita kat hulu belakang ni karakter apa. Ok, macam Rubika. Yeah, Mega Rubika. Ush, another level lah up dia. Cantik juga. Macam Minecraft lah. Tengok benda ni. Cantik lah. Memang another level. Kesan sikit. Wow, tak apa. Nak kena beli sleeve kejap lagi. Kalau boleh rasa kasar kat ni. Sebelum ni semua kat cuma licin, kasar sikit. Ok lah, kita buka pack nombor 5. Nombor 5, belakang kad ada gambar. Kita buka. Sebelum ni macam tadi, kena tarik sikit plastik ni supaya tak kena kad. So potong line dia, kemas macam tadi tak kemas, kesan koyak. Tengah kolektor dia buang je plastik ni. Ada yang simpan plastik ni, tapi dia buka dengan cara yang kemas.
nampak kad bubur macam bukan kad lain. Sebab korang boleh tahu gambar dekat belakang pack ni, dah tahu dah dalam isi pack ni. Dengan upnya punya lukisan gambar dekat pack pun gambar lain-lain dalam satu set. Pack nombor 5, kad ni dah keluarkan. Oops, nampak pula spoils. Okay. Dollhouse. Kuncu sedang lari. Terlepas satu. Sekejap. Masmara melekat. Okey. Sekejap. Payapi. Dia tak melekat tau. Cuma terlepas pula tadi. Okey. Ini kad yang kedua dalam terakhir dalam pack ni. Mega Genito. Tada. Nampak? Purple. Okey. Oh, Mato. So adalah Mega Mato biasa saja. Tada. Mega Mato. Dia pegang senjata. Punya background memang kena dengan karakter dia. Pandai lah orang design ni. Cantik. So far so good guys. Kad ni makin tebal. Sama je. Cuma dia kasar. Sebelum ni licin kat belakang ni. So pack nombor 6. Dekat gambar ada Mega Mato, Mega Detective. Nampak potong jangan kena cut. Nampak tak ada kesan cut. Ini garisan ni. So kena tarik sikit lah kalau nak buka cara ni agak complicated. Lebih senang kalau orang boleh potong je kat sini. Senang nak keluarkan cut bicik lepas tu keluar. Tapi bagi aku tak nak nampak garisan. Nanti buat lubang nampak sangat. Lubang ada di situ. Buat lubang kecil tak nampak Okey, sekejap ya. Tapi dia ronyok-ronyok sikit lagi. Oh, lemak koyak kat situ pula. Misalkan muka depan tak koyak, belakang je tak apa. Okey, keluarkan kad dengan penuh kasih sayang. Kad dia dah keluarkan. Pack ni simpan berkenangan. Rare. Ya, macam the spore memang rare. Okey, kat depan ada damage counter. Bunyi dadu. LS suit. Wow, ni bukan robot ni. Ni robot ni. Tak tengok lagi. Ni agaknya musim berapa Bagus ke? Masih muda. Nampak muda. Ui. Mega Detective. Panjang efek dia. Orang boleh baca kalau nak pause. Orang boleh pause kalau nak baca terbalik. Okey, inilah MAZ. Robot MAZ. Wow, kat ni bersyarat lah. Panjang. Nanti lama orang tengok video ni kalau aku baca. Fulus the First. Kat sokongan kekal. Okey. Ui, cantik lah. Nampak dia ni background penuh lah. Ni baru betul karya seni. Okey. Nampaknya robot jahat. 1, 2, 3.
King Boxer Dragon. Damn, looks so crazy. Ni cantik juga kat ni, penuh background dia. Warna ni kena dengan karakter dia. Cantik, cantik kan. Sebaik, tapi kenapa bengkok-bengkok kat dia? Nampak bengkok-bengkok. Rasa tadi pegang kat bengkok tadi. Tak apalah, nanti kalau masuk album tegak balik. Tak pun masuk dalam top loader. So pack nombor ke-7, Mats Mana Mats Mara dan Mats Mara Mats Mara. Okay, 2 in 1 character. Kita akan buka pack dia macam sebelum ni. Tarik plastik sedikit, lepas tu kita akan potong ke tepi pack ni. Sebab kalau potong kat sini tak nampak sebab cover ni. So dia buka kat sini memang susah lah, agak mencabar. Korang kena pandai lah untuk buka-buka ni dalam pack ni. So susah sikit lah, keluarkan, kena potong sikit sini. Yeah, macam tu geng. Yang koyak terus tak cantik. Koyak dia besar, walaupun dia gambar belakang dalam pack ni. Kita kena kemas. Sebelum ni aku pernah buka je tapi tak buat video. Tak senang nak rekod ni. Bagi youtuber lain nak rekod mesti senang, kalau aku susah sikit. Tada, masuk ke sini. Tak nampak kesan koyak dia, cuma ronyok sikit lah. So korang boleh simpan sebab dia rare, barang rare, walaupun tak ada kat dalam ni. Okay, gambar ni satu je dalam satu set pack. Okay, buang. Simpan, jangan buang. So terbalik juga ni, macam lembik. Sebelum ni keras, tukar material kot. Cabro and Jetsis, nice. Bengkok-bengkok ni sebab dia orang bubble wrap. Tak sabar-sabar nak tengok kisah dalam ni. Mecha Laser. Kalau kisah posing animasi 3D, kalau dia buat animasi komik Mecha Matu memang best ni. Ramai peminat-peminat komik ni kan. Mecha Bot Trustman. Terlepas kita typo ni, nampak kurungan dia kat sokongan. Okay, jap, macam lekat ni. Okay, tak. Mega Genitor. Sama dengan sebelum pack ni. Jap, lain. Lebih kurang posing dia. Tokang versi mood marah. Oh yeah, kan ni lembik lah. Tada. Wow, efek dia buat ni memang kena dengan karakter. Warna purple seakan pink macam tu, nampak? Tada, cantik kan warna dia. Pandai. Tapi dia tak dapat penuh, kurang sikit tak apa. Tapi yang penting efek dia cantik.
tebal. Rasakan dia macam lembut. Kat hulu memang tebal Okay, yang rasakan kad. Pack number 8 Kerkakus. So SR memang lambat lah. Biasa ada setiap pack mesti SR dia paling terakhir. Secret rare kalau paling awal dekat online. Tak pun boleh cari dekat kedai-kedai SR. So far sebelum ni aku tak ada SR dengan AR. Cycling Fury tak ada. Breaker yang lepas tu breaker apa? Heroes Unite. Lepas Heroes Unite, Blessing Frost tak ada lagi. Langsung tak ada Blessing Frost. Belum beli lagi satu set tetap. Okay, Techno Breaker SR dengan ada dalam skop, tapi tak ada buat video pun. Heroes Unite AR SR dah ada pun tak buat video juga, hanya buka saja. Lipat balik nampak. Boleh simpan dengan baik-baik. Sekejap susunkan dulu. Kelam kabut buat video ni susah. Newbie, tak ada pengalaman nak buat video sebenarnya. Okay, Samurai. Wish, nampak ni kalau buat shadow ni, kalau hollow kat belakang. Nice shadow. Mega Rubica. Wih, macam Roblox lah. So kita ada Mega Kojo and Rangers bot. Mega Kojo Rangers bot. Siapa yang tengok Mega Matu series tahulah. Aku tak tengok lagi, ketinggalan jauh ni. Camellia. Banyak juga karakter Mega Matu ni. Okay, kita ada kat sokongan Mecha Helical. Dia helikopter Oh ni lah, lepas Mecha Helical. Sebutannya agak susah sikit. Okay, dan last sekali ada kat hollow di belakang. Dapat. Wow, aku suka efek dia. Efek dia wow teka. Oh yeah, orang mesti tahu. Ini adalah Garakakus dekat belakang. Efek dia, wish. Wow, cantik juga kan efek dia buat. Agaknya siapa dia design kat ni. Efek dia, punya nampak ni. Macam tengah marah ni. Wow. So aku kena buat poster, tapi album tak ada, semua dah penuh. Tapi tak apa, kita boleh bentang-bentang kat album. Okay, sikit lah tadi bengkok semua kan. Ya, tak apa, bengkok tak apa. Yang penting tak ada kesan kuku, tak ada apa-apa kesan. Cuma bengkok tu boleh betulkan balik. Tindih dengan album ke, tak border. Pack yang terakhir, pack ke-9. Ni ada macam Mega Matu pegang pisau dan pedang. Helmet dia kita akan buka macam sebelum ni. Spoiler, ini macam korang tahu kan, ini macam. Walaupun aku tak tengok Mega Matu series, tengok sikit je, tapi tak tengok macam sepenuhnya. Masih ketinggalan jauh. Sebenarnya nak layan Mega Matu series ni kejap sebenarnya, tak lama pun.
Kalau tarik tak ada apa-apa sebab dia dalam plastik, so tak ada kesan lah. Okay, kita letak macam ni, lipat seperti ini. Tada. Nampak? Dia still nampak kemas lah, walaupun ronyok sikit lah. Tak ada nampak garisan tengah terbuka kan. So kalau kau buka kat sini, dia tertutup, nampak kan? Kemas. So kau boleh simpan gambar ni, sebab ada satu gambar dan kad dia pun korang boleh tahu pun dalam gambar ni dekat belakang korang boleh tahu isi kad dia dalam ni, boleh simpan. So next content aku akan buat video cara aku simpan pack yang banyak sebelum ni. Tapi next video. So letak tepi. Alright. And ada damage counter, Mecha Mato, Mecha Pengawas mode. What? Cloudiva, Mecha Concho, robot pengawal penjara, Quacky. Kat hulu apa lagi? Mesti poster dia banyak kat hulu ni. Rasanya macam Rubika kan. Ni apa ni? Kubiko. Macam member dia, member Rubika ni. Agak simple, dia foil lah, tak ada texture. Semua setakat ni adalah kat hulu adalah foil, tak ada texture. Tapi okey lah, mungkin SR ada texture. So korang nak tengok AR tak? SR dia boleh reveal lagi. So far dia ada AR je. So cantik, nampak simple, cantik. Karakter hitam with merah foil. Kenapa dia kesan-kesan kuku ni? Sikit ni. Macam ni, apa sikit. Kalau ada sleeve lagi selamat. Okay. And the last pack yang nombor 5 ni apa? AR okay. AR dia ada 1 bintang. Okay, gambar dia macam Mecha Mato. Ini yang mana? Helikopter ni dalam movie. So kita buka. Sabar nak tengok. Dia warna apa Dia kau warna emas. Dia macam Dia biasa je, still hollow tapi biasa je. Tak tahu ada texture ke tak, ke foil. Kalau texture kan best, texture yang banyak-banyak, tebal-tebal. Wish, itu dapat lagi mahal kan. Okay. Lemak tak kena sebab buat dari sikit. Okay je, buat nervous sikit buka benda ni. Takut kena cut. Okay, buka lagi. Tarik sikit. Macam ni. So korang kena practice lah buka macam cara yang betul lah bagi aku. Bagi aku kemas juga kalau buka macam ni. Tarik perlahan-lahan dan keluarkan dia dengan penuh dengan kasih sayang. So lipat. Dah nampak macam ada diisi tapi dah kosong dah. Okey, tak tepi. Dekat depan ada damage counter card dan ada Mecha Janitor. What the hell? Ada 3. Nanti kita tengok kenapa posing ni lebih kurang ni.
Ayah, banyak-banyak karakter watak robot jahat. Mega Janitor. Ada 3 jenis kad dalam satu pack. Mecha Strike. Oh lupa. Lupa lah. Ni kan kita akan buka AR. So ni AR lah. Nyanyuk. So ni adalah AR yang pack yang kelima. Dollhouse. Melekat. Kad dia sama macam sebelum ni. Ada Konco, Max Mara, Payapi. Macam posing kat Heroes Unit ni, tak silap. Kurang. Wish. Asal dia buat macam gelap. Boleh lah. Asal dia macam budak warna dia. Patut boleh terangkan lagi. Tapi ni macam kat sopen. Macam kusam. Udah warna dia. Efek dah cantik, gambar dah cantik, tapi warna dia, kenapa warna dia macam ni? Dia nak bawa warna emas ke? Emas agak-agak macam bukan emas biru. Mega Mekamato adalah AR dia. No, AR dia rasa warna dia macam putih. So kejap lagi kita akan tengok poster. Kalau nak video lagi, jangan lupa subscribe. Kalau suka video ini, jangan lupa like dan komen dan share video ini ke kawan korang. Let's go.